Engine Game Pro, Inspira Engine Game Pro. Assalamualaikum. So hari ni kita ada sebiji Inspira. Kita nak remap Inspira NA lah, masih standard ni. Kalau korang tengok sini gearbox CVT. Inspira ni dia datang 1.8 ataupun 2.0 NA. Dia ada CVT dan dia ada juga manual. Manual semua main dengan 2 wheel lah. Dia tak ada lah 4 wheel. So dia tak ada turbo lah. Biasanya yang datang kat sini ni dia ada masalah. Apakah masalah dia? Nombor satu masalah dia, masalah nak power lebih. Itu je sebenarnya. Owner nak power lebih. Itulah masalah utama. Jadi apa yang kena buat? Tukar barang sikit, kemudian remap lah, tak tune. Yang menariknya, Lancer Inspira, dia punya gearbox CVT ni tahan. Walaupun kita dah bolt on turbo, kebanyakan yang pakai ni kan pakai lama, tak pernah rosak gearbox dia CVT tu. Tapi adalah kereta yang standard pun rosak gearbox ni kan. Jadi yang paling penting cara penjagaan dia. So kita akan test dulu kereta ni. Kita test bawa apa, lemau ke tak lemau ke kan. Kita try ambil time draggy sebelum. Berapa time dia, kita pakai draggy lah. Jadi kalau betul nak korek power dekat NA ni, boleh je. Kalau platform Lancer dengan Inspira ni semua NA, tak ada langsung Evo 10, memang kita akan korek atas NA ni lah kan. Head nak buat ke apa benda, semua benda buat. Tapi disebabkan kita ada option yang lebih senang, letak satu siput sedut, turbo, terus power keluar. Itulah solusi paling murah dan cepat. Aku try tarik sikit dengan pedal shift. Tak tahulah boleh dengar ke tak, sebab mic ni ada noise reduction. Oh, walaupun CVT kan, nampak macam ada G-Force. Nampak? So apa yang best dengan Lancer Inspira ni, dia punya tahap nak upgrade tu. Upgrade biasa-biasa, remake atau engine yang sama. Nak upgrade lebih sikit, 1.8 ataupun 3.0 pergi 2.4, tak ada masalah pak endorse. Bila nak lebih lagi, bawa on turbo. So dia macam, kereta ni dia punya upgrade tu unlimited. Daripada kau 100 berapa horsepower je, pergi 2.4, lepas tu pergi bawa on turbo 200 horse lebih kan. So ada setengah kereta dia habis kat situ. Contohlah kau pakai ada satu kereta ni, kereta konti horsepower datang 200 horse. So bila kau nak tune-tune habis 300 horse, dapat nak pergi per 400 dah susah kan. So Lancer Inspira ni ada option banyak disebabkan adanya Evo 10. 100 lebih horse, tiba-tiba korang nak jadi Evo, terus boleh pergi 300 horse. Korang nak pergi lagi 700, 800 horse, 1000 horse pun boleh buat dengan Inspira dan Lancer. Yang tu yang best. Kereta ni masih lagi mengekalkan standard dia lah. Intake lah, extractor semua standard. Masih lagi pakai airbox. Cuma buat exhaust belakang je. Ni kita kata light modification lah kan. Tapi dengan gain yang banyak lah yang kita boleh rasa. Satu dari segi top speed apa semua kan, dan juga pick up awal. So kat sini kita tunjuk lah sebelum remap berapa time dia, selepas remap berapa time dia. So yang mana yang nak tune dengan AFN Performance, boleh roger kami lah. Kami berada di Pulau Pinang, Sungai Bakap, ataupun nak datang Sungai Petani pun boleh. Terima kasih. Assalamualaikum.